Macam mana ni? Ya Allah, pengakhiran hidup ke tidak? Alright korang, kalau baju anak korang terkena kesan minyak, kita mak-mak kena bijak. Kenalah ada sabun badan makeover dekat rumah. Aku tunjuk korang. Ini minyak masak kan? Minyak masak ni. Yang ni kita selit kan? Confident. Mak confident. Lepas tu ni, yang ni kita tuang lagi. Minyak masak ni. Ni betul-betul minyak masak. Kalau minyak, kena pakai apa? Kalau boleh basuh, pakai air panas. Kenapa? Sebab minyak, minyak. Kalau malam nak masak air ke, tak ada kowe ke kat rumah, tak ada tempat-tempat masak air panas semua, tak ada, tong gas pun habis, tak tahu kat mana, tak apa, boleh je pakai air paip, tapi ambil masa. Aku ni jenis tak bernyabau. Memang kalau nak, kesan segera. Ini air aku dah panaskan. Panas tau. Hati-hati kalau air panas ni, kau masukkan yang ni. Kalau satu gayung, 2 skop sabun. Ni satu gayung, 2 lah. 1, 2. Tapi mak suka mak dia tak lebih sikit. Tak apa. Lagi pekat, lagi bagus. Boleh guna balik. Jangan risau. Okay, ni kan panas. Janganlah masuk tangan. Gunalah. Pakai apa-apa. Kacaukan bagi dia sebati. Depan belakang minyak. Ini tudung sekolah anak. Kita terus masukkan. Kacau. Nampak tak korang? Minyak tu terus keluar. Nampak? Sebab itulah kena guna air panas kalau nak kesan cepat. Nampak? Aku dah kata sabun padam makeover ni function teruk. Kau tengok, kotoran dia terus dah jatuh dekat air. Lepas tu dekat tudung dah tak ada minyak. Kesan minyak yang degil hilang. Apatah lagi minyak masak yang dah lama-lama tu dah hitam tu pun terkena pun jangan risau, boleh hilang. Yang penting guna air panas. Air panas punya result terus. Tapi kalau malas tak nak guna air panas, nak guna air paip macam biasa, korang rendam je, nanti dia akan keluar sendiri. Guna je sabun badan makeover. Jangan tak check out cepat.